Pernah tak dengar probiotik, prebiotik? Yang mana baik, yang mana kurang sesuai? Apa persamaan dan perbezaan kedua-dua probiotik dan prebiotik sebenarnya? Secara ringkasnya, probiotik adalah mikroorganism ataupun benda hidup yang kecil. Apabila kita bagi dalam kuantiti yang secukupnya, akan membantu dan memberi manfaat kepada kesihatan kita. Manakala prebiotics adalah makanan kepada probiotics. Jadi sebenarnya kedua-dua sama penting. Probiotics tidak boleh hidup tanpa prebiotics dan prebiotics tidak ada maknanya kalau kita bagi tanpa probiotics. Probiotik dengan prebiotik biasanya ditemui dalam salur pemakanan kita. Setiap orang dalam usus mereka ada mikroorganism yang baik, bakteria yang baik untuk membantu kesihatan, sistem imuniti dan sistem pertahanan. Jadi apabila adanya persekitaran yang seimbang dalam usus kita, kita akan menjadi lebih sihat. Makanan apa yang ada probiotik dan prebiotik secara semula jadi di dalamnya? Memang banyak makanan semula jadi setiap hari yang kita makan mempunyai banyak probiotics dan prebiotics. Contohnya untuk probiotics, makanan yang biasa kita boleh dapatkan adalah daripada yogurt, sourdough, tempe dan juga sesetengah jenis keju. Kalau untuk prebiotics, lebih banyak makanan yang kita boleh dapatkan. Contohnya sayur-sayur hijau, bawang merah, bawang putih, kacang soya dan sesetengah jenis buah-buahan seperti apple dan pisang. Kalau probiotik boleh didapati daripada makanan secara semula jadi, adakah suplemen berbentuk probiotik masih perlu diambil? Golongan mana? Siapa yang perlu dan wajar ambil suplemen berbentuk probiotik? Banyak kajian yang telah dijalankan untuk mengenal pasti manfaat probiotics dan prebiotics untuk kesihatan. Dan banyak kajian ini sebenarnya lebih menekankan kepada manfaat apabila kita tidak sihat seperti cirit-birit muntah, acute gastroenteritis, masalah functional constipation, sembelit ataupun infant colic dan juga antibiotic associated diarrhea apabila kita ada cirit-birit yang dikaitkan dengan setengah antibiotik. Cuba bayangkan apabila kita tidak sihat, terutama sekali untuk kanak-kanak, muntah, cirit, kita tidak ada selera untuk makan. Jadi probiotics dan prebiotics dalam bentuk suplemen boleh membantu untuk mengurangkan tanda-tanda ini apabila diberi semasa mereka tidak sihat. Ada setengah golongan kanak-kanak yang mempunyai penyakit yang sangat kronik ataupun masalah kesihatan yang serius ataupun mereka yang pernah ada masalah dengan kesan sampingan yang serius kepada pro-prebiotik, mereka tidak sesuai untuk mendapat pro dan prebiotics. Kita semua tahu ada banyak jenis probiotik di luar sana, macam-macam jenama, macam-macam jenis. Boleh tak Dr. Loh sharekan tips kepada ibu bapa untuk memilih jenis probiotik yang paling sesuai untuk anak-anak mereka? Sekarang dalam pasaran memang sangat banyak pro dan prebiotik dalam bentuk yang berlainan. Tetapi lazimnya kita selalu menggunakan beberapa jenis probiotik, contohnya Bifidobacterium, Lactobacillus dan juga Saccharomyces. Jadi yang penting apabila anak-anak tidak sihat, ibu bapa perlu membawa anak-anak untuk jumpa doktor, mendapatkan pemeriksaan, rawatan dan juga nasihat daripada doktor. Jenis pro dan prebiotik yang diperlukan dan yang paling-paling penting adalah jenis prebiotik dan probiotik perlu mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kepada semua netizens, viewers dan ibu bapa terutamanya, bukan semua orang perlukan suplemen berbentuk probiotik. Jadi dengarlah nasihat dan juga tips yang Dr. Pakar Kanak-Kanak ni dah kongsikan dengan kita. Hai, saya Dr. Loh, pakar kanak-kanak dari Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.